Hampa tak beli, tak tahu lah. Tengok kat sini. Scan QR. Huk-hak kau nak sampai pun dah. Banyak weh, branded punya bag. Ni, ada lo. Boleh satu. Tadi aku jumpa coach lah, coach. Sayang, dia punya tali dah ni lah. Ni pun lawa. Tapi tu lah, kerosakan yang malas nak repair. Tadi Kate Spade. Standby lah aku punya go bag pula weh. Ada koyok sikit je. Ada lawa. Kate Spade. Mango Touch. Tak mau touch lah. Oh lama. Y2K. Y2K lah. Cun. Ada sikit lah manja-manja punya. Best. Sikit-sikit punya. Sikit-sikit punya kita ambil. Best lagi. Kita pilih tu. That's the thing. Ini mendatang apa ni? Seminar. Weh, ni Fendi kan? Fendi ke Fendi? Fendok. Coach LV semua banyak. Kulit-kulit pecah. Kulit pecah. Tapi tak tahulah original atau tak original. Aku dah tahu tak nak checking tak ada. Internet habis hari ni aku jadi corang bodoh. Kita QC dulu hari. Buka-buka ada tali frigi cantik cun-cun punya. Ada koyok sikit lah. Macam biasa hamba standby dekat Carousel lah. Ni link kat sini. Link pula QR. Rasa meramang bulu rumah tu sebab apa? Ada diskaun satu. Rasa meramang tu oi. Hebat main kat bawah. Cerita lah. Tak ada siapa nak cerita. Hari dia pun buat trik baru pula. Tanya handphone baru model apa. Kau ingat nak bagi RM50 lah macam bateri percentage ke apa. Hari dia buat pelari pun. Dia buat apa tau? Kata tukar tempered glass. Pelak pasal lagi betul. Bagus jugalah aku tak kata iPhone. Aku kata Google Pixel dia tak ada stok ah. Pandai aku. Bijak berbahasa budaya kita. Bila model handphone aku tak ada, dia kata adik mau luggage lah. Luggage mau pergi mana? Bag dah beli banyak ni.